أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siak, yang dihormati Al-Fadil Ustaz Rusdi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni, malam yang ketiga bulan yang ke-11 dalam Islam, Zulqa'dah 1447 Hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menjangkan umur kita serta beri kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali. Kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang kedua, sambungan kitab pada muka surat 26. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah yang ke-6, nama surah Al-An'am, sambungan baris yang ke-9 daripada bawah, iaitu ayat 85 daripada surah Al-An'am. Maka sambungan ayat pada malam ni masih lagi di bawah tajuk Anbiya, yakni para Nabi 25 yang wajib ketahui dengan tafsir. Maka daripada ayat 83 sehinggalah ayat seterusnya, di sini ni ada 18 ataupun 17 nama Nabi dan Rasul. Kemudian selebihnya pada ayat-ayat yang lain lah. Kemudian cukuplah 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita tahu atas jalan tafsir. Kemudian kita sambung firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Dan Nabi Zakaria, atau ataf pada Dawuda. Ataf pada Dawuda. Kemudian bila kita takdir, dan telah hidayah kami. Kena gitulah. Dan telah hidayah kami akan Nabi Zakaria. Itu satu. Kemudian dan Nabi Yahya. Siapa dia Nabi Yahya ni? Anaknya anak Nabi Zakaria.
Jadi Nabi Yahya ni anaknya anak Nabi Zakaria. Kemudian dan Nabi Isa anak Maryam. Nabi Isa anak Maryam. Karena kita sedia maklum Nabi Isa ni dia tak ada bapa, maka dibinkan kepada ibunya, iaitulah Maryam. Jadi daripada sini ni dipaham masuk cucu daripada anak perempuan pada makna zuriat. Jadi maksudnya ialah Nabi Isa ni dia tak ada bapa, maka bersangkut tali dengan ibunya, iaitu Maryam. Maka Maryam juga merupakan zuriat keturunan daripada Nabi Nuh. Daripada Nabi Nuh turun sampailah kepada Maryam. Jadi sampai sini ni 3 lagi nama Nabi dan juga Rasul, iaitulah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Maka di tafsir situ ini 3. Ini 3 nama Nabi tadi. Kemudian sambung lagi, wa Ilyasa kullum minas salihin, dan Nabi Ilyas daripada asbab. Daripada asbab dia kalimah jamak pada sibtun, maknanya anak cucu cicit lah Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Jadi Nabi Ilyas ni pula main kod mana? Daripada asbab. Asbab ni anak cucu cicit Nabi Harun. Jadi Nabi Ilyas ni kalau kita tengok dari segi salah silah dia, Nabi Ilyas bin Sinan bin Fanhas bin Aizar bin Harun bin Imran. Bin Imran. Jadi Nabi Harun ni pula saudara, yakni adik abang lah kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dua beradik dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni abang dia. Kemudian semua ni sekalian ni kullum minas salihin. Sekalian mereka ni kullum tu jadi mubtada, kemudian minas salihin tu khabar dia. Sekalian mereka ni daripada jumlah segala orang yang soleh-soleh. Maksudnya sekalian mereka ni para rasul ni ialah daripada jumlah segala orang yang soleh-soleh. Kemudian tambah lagi ini satu, maknanya Nabi Ilyas tadi. Satu. Jadi kalau kita tengok daripada sebelum ni kita baca Nabi Ilyas satu sini campur lah. Mana sebelum ni 3, kemudian 7, 10, kemudian 3, 13, tambah 1, 14. Tambah 1, 14. Dah 14 dah nama Nabi dan juga Rasul yang disebut dalam ayat-ayat ni. Kemudian sambung lagi ayat 86. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta, dan Nabi Ismail ataf pada Nabi Daud tadi telah Dawuda tu anak bagi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail ni dia ataf pada Nabi Daud tu, maksudnya kena takdir macam tadilah, telah kami hidayahkan akan Nabi Ismail. Siapa dia ni Nabi Ismail ni? Dia ni anak bagi Nabi Ibrahim, iaitu daripada ibu Siti Hajar. Daripada isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Sebab tu kalau kita tengok dari segi turutan ayat sini ni, Allah Ta'ala nyatakan sini tak ikut urutan masa. Sebab kalau ikut urutan masa, maka Nabi Ismail dulu. Kerana Nabi Ismail ni dia tua kepada Nabi Ishaq, atas khilaf lah. Ada kata 14 tahun, ada kata 12 tahun, ada kata 10. Itu khilaf lah. Jadi kita sedia maklum dari segi sejarah, Nabi Ibrahim ni dia menikah dengan isteri pertama Siti Sarah, diuji tak ada anak. Kemudian bila menikah dengan isteri kedua Siti Hajar ni, dapat anak Nabi Ismail ni. Maka dari segi rasa, biasalah manusia ni tak selesa lah Siti Sarah ni. Lagi pula Allah ni maha mengetahui, maka Allah jadikan asbab supaya Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar
dan anak dia yang baru lahir, Nabi Ismail waktu tu, ke tempat yang tak ada orang, tak ada sebarang kehidupan, iaitulah Mekah. Jadi waktu Nabi Ibrahim nak tinggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail pada ketika itu, lalu apabila Nabi Ibrahim ni nak balik, Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim ni, siapa yang suruh tinggal kami sini ni? Kemudian dalam riwayat sebut tak diulang lagi. Apa ni Nabi Ibrahim tak jawab, dia sengak je. Kemudian diulang lagi tanya. Diulang lagi tanya sehinggalah Nabi Ibrahim jawab. Nabi Ibrahim tak belum lagi jawab. Kemudian Siti Hajar tanya, adakah Allah suruh tinggal? Situ tu baru dia jawab. Dia kata ya. Jadi bila dengar macam tu, terus Siti Hajar ni kata, oh tak apalah, bila Allah suruh tak apa. Tak apa. Ni bentuk dia panggil pengorbanan. Sebab tu kita ni lebih kurang tak lama masuk raya haji Aidul Adha ni, kebiasaannya kalau khutbah raya tu akan ada cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim ni. Sebab tu dia dalam kejayaan beragama ni, salah satunya ialah perlu kepada pengorbanan. Itu umum dia gitu. Tak kiralah pengorbanan sama ada masa ke, tenaga ke, duit ringgit ke, sebagainya, untuk kita berjaya. Tu maksud dia gitulah. Baik, tak apalah tu. Kemudian bila sampai satu kawasan, Nabi Ibrahim dah berlalu pergi ni, Siti Hajar pun tak nampak dah, maka Nabi Ibrahim berhenti dan berpaling ke arah Kaabah, lalu baginda berdoa. Ini disebut dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku Nabi Ibrahim telah menempatkan sebahagian daripada keturunan aku ni di satu lembah, satu tempat yang tak ada sebarang tanam-tanaman, berhampiran dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan kami yang demikian itu, jadikanlah mereka ni, zuriat keturunan aku ni, orang-orang yang mendirikan sembahyang. Kemudian jadikanlah hati sebahagian manusia ni cenderung kasih kepada mereka ni, dan berilah rezeki mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka ni termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Itu merupakan doa Nabi Ibrahim setelah tinggalkan isteri dia Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah pada waktu tu. Sebab tu di sini ni kita tengok dia doa dengan 3 perkara yang besar lah. Yang pertamanya, jadikan mereka ni orang yang jaga sembahyang. Kemudian yang kedua, dia doa supaya jika ada orang main kot tu ke apa ke, supaya jangan buat jahat. Makna kasih ni maksudnya jangan buat jahat kepada mereka ni. Kemudian baru dia minta rezeki. Berilah rezeki kepada mereka ni. Mudah-mudahan mereka ni termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Sebab tu kita sebut tadi, sepatutnya sebut Nabi Ismail dululah, kemudian baru Nabi Ishak. Tetapi tak, sebut Nabi Ishak dulu, dan Nabi Ismail ni sebut kemudian. Jadi ulama' duk carilah sebab apa. Ni kerja ulama' lah. Dia duk cari sebab apa. Jawabnya ialah, selepas Nabi Ismail wafat, tak ada pengganti Nabi itu tak ada. Sehinggalah turun-temurun sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak sampai kepada Nabi Muhammad ni pun jauh juga. Kita duk baca rawi Barzanji tu, rawi yang kedua tu sampai Adnan je. Sampai Adnan tu generasi yang ke-20. Kemudian naik atas lagi, situ tu ulama' dia tak sepakat dah. Tapi nak serta kata jauhlah. Wa adna nubila raibin inda zawil ulumin nasabiyyah ila zabihi Ismail nisbatuhu wa muntamahu wa muntaha. Tu dalam apa? Rawi Barzanji tu. Rawi yang
apa ni yang kedua tu, wa ba'du fa'aku tu. Wa ba'du fa'aku tu mencerita tentang nasab Nabi tu. Tetapi tak disebut apa ni atas pada Adnan tu banyak lagi, tetapi tak disebut. Sebab apa? Sebab situ tu dia ada khilaf. Maka sebut takat Adnan saja. Jadi daripada Nabi Ismail ni nak mai kepada Nabi Muhammad ni, semua nama yang disebut tu bukan di kalangan para nabi. Kemudian bangkit Nabi Muhammad ni asbab berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah 129. Wahai Tuhan kami, utuslah, bangkitlah. Wa ba'ath fihim rasulan, seorang rasul minhum, di kalangan mereka ni. Di kalangan mereka ni orang-orang Arab ni lah. Yang mana rasul ni yatlu alaihim ayatik. Kemudian beliau dia ni membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka ni Alkitab, yakni Quran, dan juga hikmah sunnah. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi doa ni Nabi Ibrahim doa supaya dibangkitkan seorang rasul di kalangan mereka, yakni keturunan Nabi Ismail. Sebab tu di sini ni pengajaran kepada kita, pentingnya kita doa kebaikan untuk zuriat keturunan kita. Yalah, mungkin kadang-kadang kita dah tak ada dah, mungkin anak cucu kita jadi orang bagus-bagus. Walaupun kita ni tak bagus pun, tapi anak cucu kita doa, kita tak tahu, mungkin kita dan tengok ataupun tak dan tengok. Sebab tu pentingnya doa. Jadi daripada sinilah dikaitkan pula dengan ayat yang kita duk wirid dalam surah At-Taubah tu, ayat lah tu, ayat 128, 129 tu. Kerana orang Arab waktu tu, mereka ni duk bercita-cita, berkeinginan, kalaulah Nabi ni mai daripada kalangan kami, kami takkan jadi macam Bani Israel. Tu dakwaan, benda belum ada. Bila dah ada, jadi ikut lain lah. Sebab tu bila Allah Ta'ala utuskan Rasul, ayat tu kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Demi Allah sungguh, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang rasul daripada anfusikum, daripada diri-diri kamu. Seampusi itu dipanggil kalimah jamak, mufrad dia nafs. Maknanya diri-diri kamu. Maknanya dah datanglah Nabi di kalangan diri kamu, bangsa kamu, Arab. Kemudian keturunan kamu. Kemudian bila datang tu, jadi kok lain pula. Sebab tu ayat 128 surah At-Taubah ni, bila dengar orang-orang Arab yang baik-baik ni, mereka sebab. Pasal apa sebab? Sebab mereka mengenangkan orang yang duk lawan Nabi ni. Sebab sebelum turun ayat tu, mereka ni bercita-cita supaya Nabi Muhammad ni, Nabi akhir zaman ni datang seorang Nabi di kalangan mereka. Kemudian Allah nyatakan ayat tu dengan bentuk qasam, dengan bentuk sumpah. Jadi lam tu dipanggil lamul qasam, ganti wallahi. Kemudian dia mai dengan qad. Demi Allah sungguhnya telah datang kepada kamu min anfusikum, daripada diri kamu. Daripada diri kamu, mana seorang rasul tu daripada kalangan kamu lah. Orang Arab juga. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni, duk muka surat apa? Muka surat 100 lebih. Jauh dah tu surah At-Taubah. 178. 78. Demi Allah sungguh telah datang akan kamu hai segala Arab oleh rasul, daripada yang sebaik-baik bangsa kamu. Tu dia tafsir lah. Yang kamu ketahui nasabnya dan ibu bapanya, kemuliaannya. Tu dia tafsir. Kita tengok 178 tengah-tengah tu. Sebab tu nasab Nabi ni mulia. Tu kita duk baca rawi berzanji.
وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف ناظما من النسب الشريف في إقدان تحل المسابع بحلا. Masa tu ayam baru nak menggelegak pasal awal lagi. Rawi pertama. Rawi pertama tu, rawi apa abtadiul imla abis bizatil aliyah tu lah. Aljan tu lah, aljan. Maknanya apa ni, naziman minan nasabi syarif. Fi iqdan tuhallal masa bi'ubihula. Tu. Apa tu mai wa ba'du fa aquluhu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib. Tu apa lagi tengok hujung tu. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Tu maknanya daripada Nabi Adam turun sampailah ila abi wa ummihi ni. Semua tu keturunan mulia. Maksud mulia ni apa? Tak ada orang kata apa ni lahir zuriat melalui tanpa nikah walaupun hidup zaman jahiliah. Maksud dia gitu, mana nasab mulia tu. Maknanya zaman jahiliah cara menikah zaman jahiliah. Nah kata luar nikah ni tak ada. Tu maksud dia gitu. Tu kita duk baca dalam rawi yang kedua tu lah. Baik, tak apalah tu. Jadi nak kata sini ni apa ni utus dah rasul ni. Berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi kita tengok dari segi jarak masa ni panjang. Panjang. Yang penting kita doa. Kita pun tak tahu keturunan kita. Macam kita hari ni kan, kita tak ada lah bagus mana pun, tapi alhamdulillah Allah pelihara, boleh jaga sembahyang. Mungkin berkat doa tok nenek kita dulu ke mak ayah kita dulu, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu berkat doa depa. Jadi bila kita pula hari ni, kita pula doa tok anak cucu kita supaya jadi elok lah. Supaya jadi elok. Tu maksud dia gitu, no? Habis. Kemudian sambung lagi, dia cerita apa lagi? Dia kata lagi, dan Nabi Yasak. Disebut juga Ilyasak. Tapi sini wal Yasa'a. Wal Yasa'a. Tu mana? Nabi Yasak ataupun Ilyasak. Kemudian wal Yunusa. Dan Nabi Yunus. Sebut hurufnya dengan sin lah. Cuma lurah kita ni, kalau lurah petani lah, Yunuh jadi Yunuh. Yunuh. Yunuh pun Yunuh lah. Tu biasa, tak apalah. Dia yang betul Yunus dengan sin. Jadi Nabi Yunus ni diuji ditelan ikan nun tu selama 40 hari. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Qalam ayat 48, fasbir li hukmi rabbika wala taku qasahibil hut idnada wa huwa makdhum. Yang bermaksud, maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang. Orang situ tu merujuk pada Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Sebab tu dalam keadaan diuji Nabi Yunus ni, dia minta ampun kepada Allah. Tu dalam surah Al-Anbiya tu ayat 87. Nak tarik aku sempuk ni, aku sesama lagi. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. Masuk tilawah balik awal tu. Johan baru ni orang hulu pintar tu lah. Hasnul. Rezeki dia tuan. Masuk pertama kali kebangsaan Johan. Rezeki dia. Dia aku nak abang dia. Lepas ni Johan dia minta 3,000 pula orang bagi bergabung ni.
Bagi macam Quran minta 3,000. Nak jumpa nanti nak bahas. Baik. Jadi tak apalah. Nak kata ayat 87 surah Al-Anbiya ni. Jadi hujung ayat tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kita sedia maklumlah. Jadi ayat ni Allah Taala cerita tentang apa? Dan ingatlah ketika kisah Zunnun. Zunnun ni merujuk pada Nabi Yunus lah. Ketika dia ni pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahawa kami ini tidak akan menyulitkannya. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Yakni Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni termasuk dalam golongan orang yang zalim. Ini di antara kisah Nabi Yunus bin Matta. Kemudian ada satu riwayat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu mengatakan aku Nabi Muhammad ni lebih daripada Nabi Yunus bin Matta. Timbul soalan, sebab apa Nabi sebut Nabi Yunus sedangkan Nabi lain banyak lagi? Jawabnya ialah Nabi Yunus ni duduk dalam perut ikan tu sehingga ke dasar laut, sampai bawah laut. Kemudian dimuntah ke tepi pantai. Adapun Nabi Muhammad dibawa Mi'raj. Dibawa Isra' Mi'raj tu, Mi'raj sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha tu. Sebab itulah di sini ulama sebut Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Sama ada di atas ke bawah ke kiri ke kanan ke depan ke belakang. Sebab apa? Sebab kalau atas Allah ada di atas, sudah tentu Nabi Muhammad lebih sebab dekat. Adapun Nabi Yunus jauh ke dasar bawah laut tu. Tetapi Nabi Muhammad kata, aku dengan Nabi Yunus, kami ni sama taraf. Apa maksud? Nabi dan juga Rasul. Kemudian kalau kita soal lagi, bukankah Nabi Muhammad lebih lagi? Ya, lebih lagi. Rasul Ulul Azmi. Habis tu pasal apa Nabi Muhammad kata dia sama dengan Nabi Yunus? Ini dipanggil cakap tawaduk. Cakap rendah diri. Tak ada lah dia nak kata dia lebih. Tapi memang dia lebih pun. Kalau kita bahas memang Nabi Muhammad tu lebih. Kerana dia ni, Nabi Muhammad 5 Rasul Ulul Azmi tu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Jadi kedudukan Nabi paling tinggi ni Nabi Muhammad. Habis tu tadi Nabi Muhammad kata sama dengan Nabi Yunus. Iyalah, sama Nabi dan Rasul. Tapi segi kedudukan Nabi Muhammad lebih. Sebab apa Nabi Muhammad kata sama? Atas jalan tawaduk, rendah diri, tak salah. Tak salah. Jadi tak ada masalah apa. Sebab tu nisbah Allah ni dia tidak bertempat. Sebab tu kalau kata Allah tu duduk di atas, maka Nabi Muhammad lebih sebab dekat. Nabi Yunus bawah duduk dasar laut tu. Tetapi tak, Nabi Muhammad kata, hampa jangan kata aku lebih daripada Nabi Yunus. Sebab aku dengan Nabi Yunus kami ni sama, Nabi dan juga Rasul. Itu maksud dia gitu, no? Dia sebab tu dia dalam apa-apa bab pun dia kena bagi faham habis. Bila tak faham habis tu masalah tu. Katanya jadi masalah. Tu maksud dia, nah. Tak apalah tu. Balik pada cerita kita ni. Kemudian sambung lagi. Dia sebut lagi sini. Apa lagi? Sambung lagi dia kata Nabi apa lagi? Dan Nabi Lut, anak saudara Nabi Ibrahim. Di sini ni dalam tafsir kita ni disebut Nabi Lut ni anak nakan Nabi Ibrahim. Setengah pendapat kata sepupu. Jadi kalau kita tengok kedudukan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ni, mereka ni asal Babylon lah, Iraq. Kemudian hijrah. Lepas pada peristiwa Nabi Ibrahim dengan pak dia Azar tu, dia pun keluar. Nabi Ibrahim di Palestin. Adapun Nabi Lut dia sampai di Jordan tu lah, di tempat Lut mati tu lah. Dia duduk situ. Jadi ada yang kata sepupu, ada yang kata anak menakan. Tak apalah yang tu. Tapi dari segi kedudukan Nabi Ibrahim dia lebih tua lah. Dia lebih tua. Kemudian sini ni ini 4. Di sini ni 4 dah Nabi dan Rasul sebut. Nabi Ismail, kemudian Nabi Yasak tadi, Nabi Yunus dan juga Nabi Lut. Nabi Lut. Maksud dia gitu. Kemudian depa ni apa dia? Sambung lagi dia kata wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan tiap-tiap ayat kami perlebih takdir situ akan nabi dan rasul
darajat mereka itu atas manusia sekalian alam. Maksudnya semua para nabi dan rasul ni Allah lebihkan kedudukan mereka atas sekalian alam, atas manusia sekalian alam. Walaupun nabi memiliki sifat kemanusiaan, tetapi diri nabi itu tetap lebih. Kerana nabi rasul ni dia sampai satu tahap dipanggil tahap ismah, maknanya pemeliharaan daripada Allah, daripada jatuh buat kesalahan, ataupun disebut sebagai maksum. Maksumun. Itu maksudnya gitu. Baik. Habis. Kemudian dia kata lagi, jumlah 18 orang. 18 orang rasul pada ayat ini. Jadi jumlah kesemuanya dinyatakan start daripada ayat 83 sampailah ayat 86 ni. Kalau kita kira balik ada 18. Ada 18. Cuba kira tengok, ada tak 18? Ada tak 18? Baik. Yang pertama Nabi Ibrahim satu. Kemudian disebut lagi Nabi Ishak 2, Yakub 3. Kemudian Nabi Ismail 4, Ayub 5, Nabi Yusuf 6, Nabi Musa 7, Nabi Harun 8. Kemudian Nabi Zakaria 9, Nabi Yahya 10, Nabi Isa 11, Nabi Ilyas 12, Nabi Ismail 13, Nabi Yasak 14, kemudian 15 Nabi Yunus, kemudian Waluta 16. 16 je tadi. Baik, lagi depan lagi. Depan lagi. Baik, tak apalah. Maknanya Nabi betul lah. Maknanya 16. Cuma sini dia kata 18. Baik, tak apa. Kemudian dia kata lagi, ditambah 7. Ditambah lagi 7, iaitu Nabi Adam. Dia ada 2 lagi ni. Mana 2 lagi ni? Ada. Aku terlajak apa? Ishak dengan Yakub. Tu dia dah 18 lah semua. Tak apalah. Jadi tambah lagi iaitu Nabi Adam. Ni dalam ayat lain pula. Nabi Adam. Contoh, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tu ayat 34 surah Al-Baqarah. Kemudian dan Nabi Idris. Nabi Idris. Ini dalam surah Al-Anbiya pada ayat 85. Wa Ismail wa Idris. Idris. Nabi Idris. Kemudian dan Nabi Syuaib. Syuaib ni dia baca dengan sirah tasghir. Dia wazan dia fu'ailun. Tu wazan dia. Tapi dapat kat kita Syuaib lah. Tak kita Syuaib lah. Hang nama apa? Syuaib. Dari segi sebutan tak betul. Dia sebutannya Syuaibun. Syuaib. Dia panggil sirah tasghir. Macam contoh dalam surah Hud ayat 84 tu. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Gitu. Tapi kalau kita Melayu tak apalah, Syuaib lah. Bolehlah Syuaib. Dia dalam surah dia wazan fu'ailun. Tu dia punya timbangan dia. Jadi Syuaib. Kemudian dan Nabi Saleh. Nabi Saleh ni dia berhadapan dengan kaum Samud lah. Wa ila samuda akhahum salihah. Tu Nabi Saleh. Kemudian dan Nabi Hud. Nabi Hud ni di antaranya dalam Al-A'raf ayat 65. Wa ila adin akhahum huda. Tu. Kemudian Nabi Zulkifli tadilah Al-Anbiya ayat 85 tadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni di antaranya dalam Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Tu di antaranya lah. Kemudian ayat lain lagi Muhammadur Rasulullah ayat Al-Fat ayat 29. Kemudian dalam surah Muhammad tu ada ayat berapa? Ayat 2 kalau tak salah. Kemudian tang mana lagi? Ayat 40 surah Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Tu sebut nama Muhammad lah. Baik. Jadi semuanya mencukupi 25 orang anbiya. Mencukupi 25 orang anbiya, yakni para nabi
Takdir situ yang wajib, yang wajib yang wajib beriman dengan tafsil. Maksudnya apa ni maksudnya? Cukup 25 rasul ni yang wajib kita tahu atas jalan tafsil, atas jalan detail. Atas jalan detail. Jadi dengan makna kalau sebut salah satu daripada 25 ni, kita meyakini bahawasanya ya nabi dan juga rasul. Kalau kita ragu macam mana? Orang tanya, apa ni Nabi Idris tu nabi kah? Tak. Nabi kah rasul? Tak pastilah. Dia buat tak pasti gitu. Yang tu dia panggil tak lepas. Dia tidak wajib hafal. Tapi bila orang tanya, maknanya kita tahu. Ni jumlah 25 rasul yang wajib kita tahu atas jalan tafsil. Kemudian dia kata lagi atas, kena takdir itu mana wajib atas tiap-tiap lelaki dan juga perempuan. Maknanya wajib atas ni wajib syarak. Dia kaedah gitu. Kalau wajib bagi, wajib akal. Wajib akal. Kalau wajib atas, wajib syarak. Maknanya wajib dari segi hukum syarak atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Yang mukallaf maknanya mesti kena tahu 25 nabi ni beriman dengan jalan tafsil. Tu maksudnya gitu. Baik. Kemudian mubtada balik. Lain daripada yang tersebut. Jadi lain daripada yang tersebut itu khabar dia apa? Wajib beriman dengan ijmal. Dengan ijmal tu tak ada titik, dengan ijmal. Maksudnya selain daripada 25 orang nabi dan rasul ni, khabar dia wajib beriman dengan ijmal, dengan umum. Apa maksud beriman dengan ijmal umum ni? Iaitu ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak rasul dan anbiya yang tiada terhingga banyak. Maksudnya kita kena iktikad atas jalan ijmal, atas jalan umum, banyak rasul dan para nabi yang tidak terhingga banyaknya. Sebab apa? Sebab ada nas sebut dalam surah Ghafir ayat 78, di mana dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam yaqsus wa minhum man lam naqsus alaik. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, dan di antara mereka yakni rasul ni ada yang kami ceritakan dan ada yang kami tak ceritakan. Jadi bila berdasarkan dalam ayat ni, ayat Ghafir 78, Allah Ta'ala kata ada rasul yang kami bagi tahu, ada rasul yang kami tak bagi tahu. Maka pendapat muktamad, kalau orang tanyalah pendapat muktamad jumlah bilangan nabi dan rasul berapa? Wallahu a'lam. Itu pendapat muktamad. Hanya Allah yang mengetahui. Sebab apa kata gitu? Sebab ayat tadi 78 Ghafir tu Allah Ta'ala kata ada yang kami bagi tahu dan ada yang kami tak bagi tahu. Cuma kalau tanya pendapat yang masyhur, bilangan rasul ni, bilangan rasul berapa? Tu boleh kita kata 313, 314, 315. Itu jumlah bilangan rasul. Adapun bilangan para nabi yang masyhurnya 120,000 orang. Adapun yang wajib beriman atas jalan tafsil nabi dan rasul 25 orang yang disebut di dalam Al-Quran secara jelas. Secara jelas. Tu maksudnya gitu. Habis. Kemudian azan dulu kemudian. Azan dulu. Sikit lagi nak berhenti tu. Berapa minit elok 40 minit masa kecederaan. Masa kecederaan. Nak berhabis sikit lagi. Tok Bilal. Allahu Akbar. Semput ni pun. Ada Tok Bilal. Tak ada suara mabu azan. Azan Pi Ramli mabu. Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Sikit lagi sikit lagi nak habis dah tu, sikit lagi. Baik. Jadi balik pada tuan kita tadi, sebab tu 25 Nabi dan Rasul ni wajib kita tahu atas jalan tafsil. Adapun pendapat yang muktamad, jumlah bilangan Nabi dan Rasul hanya Allah yang mengetahui lah. Kalau sabit dengan ayat tadi, ada yang Allah Ta'ala cerita dan ada yang Allah Ta'ala tak cerita. Adapun pendapat yang masyhur, jumlah Rasul 313, ada kata 314, ada kata 315. Dan jumlah Nabi 120,000. 120,000. Baik. Maka dia kata lagi, iaitu ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak Rasul dan Anbiya yang tidak terhingga banyak, tetapi tiada diberati syarak ketahui tiap-tiap seorang lain 25 itu. Maksudnya selain daripada 25 orang Nabi dan Rasul ni, maka yang lain tu wajib beriman atas jalan ijmal saja. Atas jalan ijmal, atas jalan umum saja, tak diberatilah melainkan 25 ni. Sebab tu bila kita mengaji dalam kitab-kitab Usuluddin pun biasanya dibahas dalam 25 Rasul ni je. Macam contoh dalam Misbahul Munir, apa ni Ustaz Rosdi duk baca tu. Jadi ada lah situ sebut. Kitab-kitab apa? Ialah kitab-kitab Turah nipih-nipih lah. Macam kitab Faridatul Faraid. Dia sebut 25 je. Dan dia tidak wajib hafal. Tak wajib hafal. Yang penting bila tanya, kita kata ya, i'tiqad ya. Dan dia tak wajib hafal. Cuma kalau boleh hafal itu baguslah. Tapi kalau tak hafal pun tak apa. Cuma pegang kita tu. Pegang kita tu macam mana. Tu maksud dia gitulah. Adapun lain daripada tu secara umum saja. Secara ijmal saja. Cuma yang 25 ni wajib atas jalan tafsil. Tafsil ni asal lurah makna ceraian lah. Ceraian satu-satu. Tafsil. Tafsil pasala tu makna mufassal ni maknanya ceraian ataupun kita kata satu-satu. Satu-satu. Tu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian berhenti tegak dulu kemudian. Tak apa, sambung ni jadi panjang. Kalau saya sambung ni jadi kuliah isyak kita. Panjang ni. Lagi pada tak berhenti jadi panjang. Tak apalah, kita berhenti tegak dulu. Bolehlah 40 minit lagi pun saya pun susuma lagi, susuma. Susuma. Dia bila susuma ni dia main semput. Dia mula nafas macam kucing. Gitu. Tapi tak apalah, walaupun bukan nak lama sangat hidup pun boleh 60 tahun lagi jadi. Bukan nak lama sangat pun boleh 60 tahun lagi jadi. Baik. Wallahu a'lam. Tanda situ noh.
Jadi semua makna jika terkasar bahasa. Nanti kita sambung ayat 87. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Dan setengah daripada bapa-bapa mereka itu dan zuriat mereka itu dan saudara-saudara mereka itu telah kami pelebih darjat dan kami hidayah pada jalan agama yang benar, iaitu agama Islam. Maka dipilih dengan setengah itu kerana setengah anbiya tiada anak dan tiada bapa dan tiada saudara. Ini nak main cerita lagi lah berkaitan tentang Nabi ni. Dan kadang-kadang ada juga di kalangan Nabi ni, diri Nabi tu diuji pula dengan pak kupu. Kadang-kadang pak tu Nabi, anak pula kupu. Kadang-kadang nak diri Nabi tu isteri pula kupu. Lagu itulah. Diuji. Sebab tu kita hidup ni tak terlepaslah daripada ujian senantiasa. Cuma bentuk saja tak sama. Bentuk saja tak sama. Ujian ni dia memang ada. Kadang-kadang ada orang dia boleh makan, tak ada masalah apa. Main apa pun tak apa. Tolak batu dengan kayu ya. Tapi uji pula, duit pula tak apa nak ada. Itulah pula. Ada orang pula duit banyak, nak makan tak boleh. Itulah pula. Duit ada, makan tak boleh. Ada orang pula diuji pula. Kadang-kadang hak lain semua okey. Betul pula diuji pula dah, kadang-kadang ada masalah apa-apa lah. Gitulah kehidupan kita dunia ni. Macam itulah. Kadang-kadang tengok terkata aman walaupun dalam huru hara. Huru hara. Tengok bila damai walaupun dalam serabut. Ada juga pun. Jadi itulah masing-masing habuan lah. Masing-masing habuan. Jalanan hidup ini sudah tertulis, kutempuhi dengan kesabaran, kusedar kebesaranmu Tuhan. Memang betul tak? Tuan-tuan tahu lah. Tak tahu tak apa. Baik, balik tentang kita ni. Berhenti dulu dekat tu. Jadi kata nak berhenti lah. Nak berhenti lah ni. Berhenti lah. Elok lah tu. Wallahu a'lam. Jadi semua makna jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.